kerja dah berlambak, lepas tu ramai orang minta tolong kita. Kerja kita ke orang lain. Cik semua memang akan ada kerja yang banyak setiap hari. So, of course, orang akan datang dan orang akan minta tolong setiap pekerjaan mereka sebab dia orang perlukan pertolongan kita. So, adakah kita perlu tolak ataupun kita perlu bantu dia orang? So, depends lah pada kita punya keupayaan. Kalau kita tak mampu nak buat, just tolak je. Say no. Sebab ramai orang takut nak say no. So, apa yang kita mampu buat, kita bagi nasihat je lah. Jadi, selebihnya, dialah kena buat. Takkanlah kita nak buat kerja tu kot. Of course, kerja kita pun dah berlambak. So, jom komen dan like.